Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Sekarang aku berada di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya untuk game LS18 untuk Selangor dan LS17 untuk Kuching City antara Selangor dan Kuching City malam ni. Aku baru je habis semayang tarawih witir apa semua. Masjid tadi buat 8 rakaat, memang witir sekali. So, aku baru masuk lah, game dah start. Habis pun aku 10 tadi. So malam ni misi wajib menang lah untuk pasukan Selangor, di mana kita hanya satu mata sahaja di atas Kuching City. Satu mata saja di atas Kuching City. Tapi Kuching City kurang satu game. So game ini lah wajib menang lah untuk pasukan Selangor. Aku sepatutnya tak ada kat stadium malam ni, tapi sebabkan aku balik awal sebab esok tiba-tiba bini aku kena kerja. So aku balik awal dan ala aku datang stadium lah. Okay, InsyaAllah kemenangan Selangor malam ni, InsyaAllah. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia turn. Saya netting nasib baik. Sekarang tengah half time. Kedudukan semasa masih lagi kosong-kosong. Selangor lebih mengawal permainan lah secara general, tapi Kuching City memang selesa main bertahan lah. Kalau kita build up dari bawah masa goal kick pun langsung tak ada pressure daripada pihak Kuching. Nazri pun lama je nak ambil goal kick apa semua. So
Yang betul lah malam ni Kuching main untuk Seri dan bertahan banyak lah. Banyak juga peluang dapat gol tadi, tapi tak dapat disudahkan dengan sempurna lah. Kita harap second half nanti kita lebih baik lagi, lebih klinikal lagi depan gol, sebab tadi kita ada peluang dah. Kalau ikut kita boleh 2-3 gol tadi, tapi kita kurang klinikal sikit. Jadi harap second half kita lebih klinikal insyaAllah. Awak Selangor. Pukul masuk menggantikan Zuhairi Azmal. Zikri Khalili masuk menggantikan Abu Al-Hadi. Alhamdulillah. Minit ke 84 tak silap aku.
Kita akhirnya memecah kebuntuan. Sudah hampir tamat game bang. Alhamdulillah. Rigor Moraes dari Kagul untuk kita. Come on Selangor, kita mesti 3 mata malam ni. Wajib 3 mata. Come on. Jangan longgar. Bismillahirrahmanirrahim. 5 minit masa tambahan. Banyak ni. Okay, Alhamdulillah tamat sudah perlawanan LS18 untuk Selangor, LS17 untuk Kuching City. Liga Super di NBPJ tadilah Selangor. Putusan berakhir dengan Alhamdulillah kemenangan untuk pasukan Selangor sama dengan jaringan oleh Rigor Moraes. Kita menang 1-0 pada minit ke-84. First half Selangor agak kontrol juga, tapi kita tak klinikal lah di depan gol. Kuching pun ada main direct. Masa first half dia lebih bertahan, tapi pada awal-awal second half tadi sikit-sikit merisaukan lah, sebab Kuching tampil lebih berbahaya pada awal-awal separuh masa kedua, tapi after midway of separuh masa kedua tu Selangor akhirnya gain footing juga, tetapi kita masih lagi belum berjaya memecahkan compactnya midfield Kuching City. Kita terpaksa hantar bola wide ke Arin Fortes ataupun Faisal Halim lah. Cuma second half tu kita Kim Panggon cerdik sikit, dia mengeluarkan Muhairi dan memasukkan Pernambuko, dan kita tampil lebih berbahaya lah. Dan akhirnya Alhamdulillah minit-minit akhir, minit ke-84, Rigor Moraes boleh menjadikan gol lah, hasil sedikit kalang kabut situasi di depan gol Kuching City. Apapun, Selangor kekal di tangga kedua untuk buang masa ni. Kuching City KL City aku tak tahu keputusan dia apa, tapi sama ada dia nombor 2 ataupun Kuching nombor 2 lah, aku tak pasti. Tapi kita masih lagi lebih satu game. Maksudnya selepas ini kita tak boleh kalah langsung lah kalau kita nak kekal di tempat kedua, insyaAllah. Apa pendapat aku lah untuk perlawanan ni, kita struggle tau lawan Kuching ni, even kita main home. Kerisauan aku ialah kita akan lebih struggle semasa kejohanan Piala Malaysia nantilah. Sebab Piala Malaysia, kalau ingat Piala FA dulu dengan Sabah, kita struggle nak menang dengan diorang sebelum Piala FA, dan kita end up kita kalah dengan diorang di Piala FA semi final. So aku harap kita tak leka, Kim Panggon tak leka, pemain tak leka, kita teruskan momentum. Kalau boleh nak tambah baik lagi area-area mana yang lemah. Apapun insyaAllah majulah sukan untuk negara, kaum Selangor. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jiwa